Saya percaya perbincangan sepanjang pemukiman ini amat signifikan, khususnya berhubung dengan keperluan memperhebat informasi institusi parlimen dan usaha memastikan kebebasan parlimen terus terpelihara daripada sebarang campur tangan yang menjejaskan kewibawaan. Dalam lanskap politik semasa yang sering bergegar dengan retorik kepentingan kelompok yang mendahului kewarasan dan perubahan yang berlaku secara pantas, negara memerlukan pemimpin yang matang, berpengalaman dan mempunyai kebijaksanaan merentasi zaman. Senator ialah tokoh yang memainkan peranan tersebut. Mereka menjadi suara rasional ketika negara memerlukan pertimbangan yang teliti, menjadi pendamai ketika negara diuji, dan menjadi pengimbang ketika dasar-dasar strategik negara perlu diperhalusi. Saya juga ingin menyatakan bahawa Senator Malaysia bukanlah sekadar pengubal undang-undang, tetapi barisan negarawan yang menjadi pembina dasar, penyampai kebijaksanaan serta penjaga prinsip demokrasi yang murni dalam sistem legislatif negara. Sumbangan tuan-tuan semua banyak sebenarnya. Antaranya ialah memastikan kestabilan politik dan keseimbangan kuasa dalam negara terpelihara, meskipun Malaysia melalui pelbagai fasa yang mencabar dan penuh dinamik.